Leceh namun jelas cetek akal. Demikian sindiran keras seorang pemerhati berhubung insiden pasangan Singapura menggunakan petrol RON 95 di Malaysia dengan nombor pendaftaran kenderaan yang ditampal seolah-olah milik tempatan. Pemerhati menegaskan tindakan berkenaan jelas menunjukkan kedangkalan individu berkenaan yang menyangka rakyat tempatan tidak mampu mengesan perbuatan memalukan itu. Menerusi rakaman video, seorang lelaki tempatan menegur perbuatan pasangan tersebut dan mahu membuat laporan polis. Bagaimanapun tegas pemerhati, sebenarnya masih ramai rakyat Malaysia yang kurang jelas mengenai subsidi minyak petrol RON 95 yang mana hanya boleh dibeli oleh warga tempatan dan kereta bernombor pendaftaran tempatan. Pemerhati menjelaskan sekiranya warga asing yang menggunakan kereta bernombor pendaftaran tempatan mahu membeli RON 95, ianya dibolehkan namun bukan mengikut harga subsidi. Sebaliknya mengikut harga semasa pasaran bahan api tersebut. Jelas pemerhati lagi, warga asing yang menggunakan kereta bernombor pendaftaran asing masih perlu membeli bahan api RON 97. Tambahnya warga tempatan yang menggunakan kenderaan bernombor pendaftaran asing juga perlu membeli RON 97. Dalam masa sama, pemerhati turut membidas Kementerian Kewangan MOF yang disifatkan kelam kabut, gagal menyusun naratif dan lemah dalam penyampaian maklumat sehingga dasar yang sepatutnya membantu rakyat bertukar menjadi kekeliruan yang mencengkam rakyat.